한 산에 있었네. 그 애는 속에는 항상 겨울에 흰 눈이 Alhamdulillah dah masuk bilik dah. So ni sekarang ni kena puasa sebab kita lagi nampak ultrasound. Semoga dapat jumpa masalah ni dan dapat diubati, insyaAllah. Alhamdulillah dah settle dah buat ultrasound. So ni doktor pun cakap dah boleh makan. So ni nak makan. Dah lapar sangat dah. 길게 눕네. Perut dah lapar semua sedap. Makan malam, bubur kacang merah, sakap steam limau, nasi putih dengan brokoli rebus dan cendawan shiitake, and lastly sup kosong. Selamat makan, itadakimasu. Tadi doktor baru jumpa dan dia bagi tahu result ultrasound semua okey dan result blood test pun okey. Cuma dia plan besok nak buat skop, so dia arahkan tepat jam 12 malam ni dah kena start puasa. Dan dia harapkan urusan skop besok dipermudahkan. Dan dia cakap kalau skop tu semua okey, tak ada apa-apa, petang besok dah boleh discharge. Sekarang 11.30 malam. So nak bangun untuk last makan and then dia kena puasa. 봄은 아직 멀리 있고 그림자만 길게 눕네. 봄은 아직 멀리 있고 The next day 그림자만 길게 눕네. 그 외롭던 별 아직. Alhamdulillah skop dah settle. Mabuk dia tak hilang lagi. Nak tidur dulu lah. Sementara tunggu result. Aku tak explain nanti. Assalamualaikum. Makan tengah hari, nasi ayam dengan sayur tauge goreng, buah-buahan, anggur dan tempikai, and then ayam Hainan dengan timun, and lastly as usual sop kosong. The next day.
Rizal